Semakin tinggi darajat, semakin mesra. Kerendahan diri itu lagi mesra. Semakin dekat kepada Tuhannya, semakin merasa banyak kesalahannya. Tengok tu. Sebab orang yang tak reti memandang kesalahan dirinya, dan kalau boleh lagi teruk, tak mahu memandang kesilapan diri, sampai kiamat pun dia tak sampai ke Tuhan. Kau tariklah tasbih putus. Dia kata kena reti memandang kekurangan diri. Kena pandang diri kita ni bangsat, diri kita ni hina, fakir dengan Tuhan. Jangan sekali-kali kita pandang kita hebat, apatah lagi minta orang muliakan kita. Tu lagi besar kepala syaitan. Buang makhluk. Lepas tu dalam Syaban kita tengok, kau dah naik khalifah, naik khalifah, engkau khidmat pada orang baru, pergi basuh pinggan ni. Orang baru ni tetap bagi dia kerja, kau masuk zikir. Yang khalifah ni kau begitu, engkau pergi sapu sampah. Tu semua nak isqat. Isqatun nafs, kita nak gugurkan diri kita tu biar rendah, melantai. Sebab tu kalau orang tak boleh melantaikan diri, ada character action gini-gini, dalam ibadat cari ibadat, dunia cari dunia, ibadat cari ibadat. Konon dia, wah aku lebih hebat, aku khalifah, rupa pelepah. Jangan saja kita idfan wujudak fil ardhum, tanam diri kamu dalam bumi yang tersembunyi. Kita kena ada rasa aku lebih minat tidak dikenal. Itu kena ada. Kalau kau rasa nak cari biar aku terkenal dia, mampus kau tak sampai ke Tuhan. Faham? Aku lebih minat tidak dikenal. Kena ada benda tu. Kena ada dalam tu. Aku tak minat dikenal. Itu pakaian wali-wali. Wali-wali bila nak kenal dia lari. Satu orang wali tu kan dikenal, orang kampung dah kenal dia. Dia suruh pindah tempat lain. Masa dia berpindah tu, dia suruh anak murid dia gari dengan dia. Pindah satu karya. Ada orang karya baru tengok, wah ni pencuri mana dah kena gari. Rupanya wali besar. Itu makna apa tu? Gugur. Lagi sangkut tak boleh jalan dan kita berjalan. Kalbi kita dengan makhluk nak jalan macam mana? Bagi dalam hutan, tiba-tiba badan kita penuh dengan sangkut duri. Tak boleh jalan. Kena tebas habis tu. Buang. Baru dia jalan. Besarkan lagi jalan, lagi kita buang. Jadi highway. Lagi cikgu. Itulah highway rohani kita tu. Jangan ada tersangkut dengan makhluk. Jangan tersangkut.